apa pun you rasa sekarang ni kan, rasa sedih, rasa kecewa, rasa mood swing, senang marah, semua tu sebenarnya untuk hilangkan perasaan sedih, apa pun perasaan you tu, kita ingatkan bila kita lari ataupun kita cuba nak tolak perasaan tu jauh daripada kita ataupun hilang. Tapi bila kita cuba paksa benda tu jauh dari kita, nak hilangkan perasaan tu, bila kita berlawan, lagi rasa macam resistant. Macam ketat, tegang dengan diri sendiri. Macam kenapa ni aku dari tadi cuba alihkan perhatian, tak nak fokus benda ni, tak nak rasa perasaan ni, tapi tak hilang-hilang perasaan tu. Kenapa? Tapi apa yang Fiza buat kan, sebab Fiza nampak je happy semua kan, sebab tahu cara kawal perasaan tu. Bila rasa sedih, rasa kecewa, rasa putus asa, rasa macam give up, macam-macam perasaan, rasa perasaan tu. Rasa ayat yang Fiza selalu sebut, Fiza cakap dengan diri Fiza, it's okay, I allow myself to feel this feeling, to feel this emotion. Macam Fiza apa allow dalam bahasa Melayu, allow macam Fiza bagi ruang dekat diri Fiza untuk rasa perasaan ni. Tu dia tarik nafas, hembus, rasa perasaan tu. Apa yang perasaan tu yang rasa, dia sakit kejap je, tak sampai seminit. Lepas tu dia rasa perasaan tu kan, rasa, go with the flow, rasa kan perasaan tu, dia sendiri perlahan-lahan pergi. Masa tu tenang, rasa macam relax lah, bahu pun tak rasa ketat, tak rasa tegang. Sebab macam tu juga dulu pun Fiza suka macam apa pun Fiza rasa, dia suka lari dari perasaan. Ni muka orang yang kalau ada masalah, kalau rasa sedih, rasa kecewa, apapun perasaan ada masalah, dia suka lari. Tapi bila lari, tak selesai masalah.